Di mana saya bagi nota tu, dan saya harap kongsikanlah kepada jemaah. Dan nota tu sebenarnya hak paling basic lah untuk muamalat. Ya. Di mana muamalat ni tuan-tuan, bunyi macam payah ataupun tak pernah dengar kan, ataupun dengar juga tapi tak tahu benda. Tak ada idea, mungkin. Dia satu bidang dalam fiqh lah, ataupun dalam fiqh. Tuan-tuan belajar fiqh apa? Ibadat, betul tak? Lepas tu ada ajar juga munakahat. Ibadat confirm lah, majlis surau, rata-rata semua ada fiqh ibadat. Kita panggil fiqh, boleh sebut fiqh tu belajar ibadat lah. Walaupun sebenarnya fiqh ni dia luas. Ya. Di peringkat kita ni kita panggil fiqh lah. Kadang-kadang dia panggil fiqh. Macam Mufti Selangor yang sekarang bekas supervisor saya lah, Datuk An Habib Opik. Sekarang Datuk Seri kot. Ada Seri ya? Kenapa tak tahu? Kita panggil Datuk aja. Masa nak buat master opsi, dia supervisor anak lah. Dia suka panggil fiqh. Ya, kalau kita ni fiqh. Semua orang dia panggil fiqh. Boleh aja. F-I-K-A-H. Boleh aja. Ya? Kalau perkataan dulu-dulu F-E-Q-A-H. Ya. Ada juga sebut fikih ada. Macam ulama kita Dr. Zul Al-Bakri, bekas mufti wilayah dan juga bekas menteri agama dulu kan. Dia suka sebut fikih. Ya. Dan di universiti biasa kita panggil fiqh lah, jadi boleh panggil fiqh, boleh panggil fiqh, boleh panggil fikih, boleh panggil fiqh. Mana-mana lah. Tapi saya lah suka guna perkataan fiqh lah, sebab kita di universiti memang kita panggil fiqh. Ya. Baik. Jadi nak panggil apa tak kisah tuan lah. Dia dalam agama ni, dalam syariat ni, dia ada satu kaedah. Dia panggil la musyahata fil istilah. Maksudnya tidak ada apa-apa permasalahan dengan istilah. Kita boleh guna apa saja istilah yang kita nak. Bahkan istilah ni tuan-tuan, dia berunsurkan bahasa. Di mana bahasa ni boleh saja berkembang daripada satu masa pada satu masa, daripada satu tempat kepada satu tempat, bahkan daripada satu situasi kepada satu situasi. Terpulanglah awak nak panggil apa pun. Ya, dan ulama-ulama kita pun tidak pernah mempersoalkan soal bahasa ni, istilah ni. Ya, sebab bahasa dia tak ada apa-apa kepentingan dalam syarak bahkan. Ya. Pasal bahasa kan, semua bahasa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Di mana fiqh muamalat ni tuan-tuan, dia satu bidang daripada fiqh yang ada. Yang mana tuan-tuan biasa belajar fiqh ibadat lah. Bila sebut fiqh atau fiqh ni biasa ibadat. Which dia luas, dia ada ibadat. Ramai yang kita belajar. Dia ada munakahat. Kalau ibadat, belajar taharah, belajar semayang, belajar zakat, belajar haji, belajar puasa. 5 lah biasa dalam fiqh ibadat dia panggil. Fiqh ibadat. Ya. Yang mana tuan-tuan dah familiar lah, dah biasa belajar kan. Daripada kecil sampai besar kita belajar. Ya. Ada fiqh munakahat. Munakahat ni maknanya belajar tentang kekeluargaan lah. Tadi belajar tentang ketuhanan, bukan ketuhanan. Mana belajar tentang kita dengan Tuhan lah. Apa? Wudu kita dengan Tuhan lah. Tak ada siapa boleh masuk campur. Awak belajar wudu betul-betul, awak buat wudu. Kalau betul, Tuhan bagi pahala lah, sah lah. Kalau tak betul, tak dapat lah. Ataupun betul juga, tapi tak berapa perfect, dapatlah pahala kurang. Tapi kita dengan Tuhan lah. Ibadat ni kita dengan Tuhan. Nobody can interfere. Mana tak ada siapa boleh masuk campur. Awak belajar sendiri, awak amal sendiri. Ya? Orang boleh dah tegur. Tapi akhirnya, at the end of the day, kita dengan Tuhan saja. Ya? Kalau betul ikut rukun, ikut syarat, sah, Tuhan terima, okey. Ya tak? Ada juga cukup rukun syarat sah tapi Tuhan tak terima, ada juga. Mungkin kita ada riak, kita ada takabur, kita ada itu, kita ada ini. Itu soal dalaman lah. Tapi kalau tak cukup rukun, tak cukup syarat, kau Tuhan tak terima, nak terima. Ya tak? Ya. Baik. Lepas tu kita pergi lagi ibadat dia panggil. Itu munakahat. Fiqh munakahat ni belajar tentang kekeluargaan. Kita dengan isteri lah. Nak kahwin lagu mana, mula dengan min lah, meminang. Dia panggil babul khitbah. Pinang ni bahasa Inggeris panggil apa? Nak tengok. Tapi Arab panggil khitbah. Khitbah ni mana meminang. Lepas minang,
kahwin lah. Ada rukun kahwin, syarat kahwin. Lepas tu belajar pula tolak cerai. Tolak ni ada macam-macam. Ada tolak biasa, ada tolak secara tebus. Tok laki tak pakai gawah. Nagih dah. Nafkah tak bagi, kerja pun tak. Tak, bang, ceraikan saya bayar abang 2,000 contohnya. Suami kata, okey, dah suami berlanggar dadah, ini nak duit aja. Harus tuan, ada masalah boleh. Dia panggil tebus talak lah. Cerai secara tebus. Yang disebut dalam bahasa Arab, dalam syarak, dalam fiqh kita panggil khulu'. Ya. Tapi khulu' ni akhirnya dia kena fight kat mahkamah juga, mahkamah syariah. Ya. Boleh buat di luar, tapi at the end kena fight kat sana. Ya. Macam tuan-tuan cerai isteri lah, cerai luar boleh, tapi kena fight di mahkamah, lepas tu kena denda. Tu je. Ya. Belajarlah yang tu, belajar khulu', belajar zihar, belajar macam-macam. Kemudian kita ada jinayat dan qada'. Ya. Jinayat qada' ni belajar hudud, belajar kisah, belajar ta'zir. Ya. Ada satu lagi, kita ada muamalat lah. Ya. Di mana kalau ibadat, kita dengan Tuhan. Kalau munakahat, kita dan keluarga kita. Orang lain tak boleh syapu. Tadi kita dengan Tuhan, tak ada orang boleh syapu. Ni kita orang anak-anak kita. Tak ada siapa boleh syapu. Ya tak? Lepas tu jinayat ni pula kemasyarakatan, kita dengan masyarakat kita. Pasal manusia ni bukan baik belaka. Sebagainya dia tak bagus lah. Dia ambil harta orang, dia curi, dia cilok, dia nipu sana, nipu sini. Jadi adalah hukuman-hukuman tertentu yang disyariatkan oleh Allah yang perlu ditegakkanlah oleh orang-orang yang bertanggungjawab. Jadi Tuhan nak jaga diri kita dengan ibadat. Tuhan juga nak jaga keluarga kita dengan munakahat. Dan Tuhan juga nak jaga masyarakat kita dengan jinayat dan qada'. Jinayat ni hukum jenayah lah. Qada' ni mana kehakiman. Dan jinayat qada' ni kalau tuan-tuan belajar, yang saya lihatlah kata-kata Majlis Surau ni tak ada kuliah fiqh dan jinayat dan qada' ni. Ada sini? Ada? Tak ada. Seronok belajar. Ya. Saya satu tempat je minta ajar fiqh jinayat dan qada' di Surau Ar-Razi, Surau Jumaat di Subang Bestari. Ya. Baik. Jadi 3 tu kan. Satu lagi muamalat. Muamalat ni dia bukan ibadat, dia bukan munakahat, dia bukan jinayat secara khusus. Tapi ada juga hubung kait sikit sebanyak. Ya. Which muamalat ni dia lebih menjuru kepada harta. Secara tidak langsung ibadat ada hubung kait dengan harta. Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu. Allah Taala kata, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Bila kamu pergi masjid, kamu kena ambil perhiasanmu dalam braket tutup aurat lah. Dan tutup aurat ni sepakat para ulama dengan pakaian. Malbus dia panggil. Kalau tak ada pakaian, macam mana kita nak sembahyang? Pakaian itu harta. Betul tak? Sebelum sembahyang, Allah Ta'ala tadi tutup aurat, suruh wuduk. Wuduk guna air. Which air ada kita dapat free. Pergi kat sungai mana-mana ambil, tak? Tapi kalau air rumah kita, free kau bayar? Ada free tu. 10 ml padu ke, lebih daripada tu tuan-tuan kena bayar lah. Which kalau tuan-tuan tak bayar, kena potong lah, tak dapat lah air tu. Ya. Jadi air tu tuan kena bayar. Pasal apa? Pasal air harta. Dia ada kos dia tu. Which kalau tak ada air tu, tak boleh wuduk. Ada harta. Jadi taharah ada hubung kait dengan harta. Semayang sama juga. Tutup aurat. Ni bina masjid ni, nak semayang. Free ke? Bayar. Bayar. Itu semualah konteks muamalat. Tapi dia tak lah secara langsung lah, dia secara tidak langsung. Same goes to haji. Tuan-tuan tak ada duit, tak wajib pergi haji. Ya. Semasa tuan-tuan hidup lah. Duit tak cukup. Sipai tak buat haji. Lepas sipai ambil. Lepas sipai ambil. Tak pernah cukup. Macam mana tak buat haji nak panggil? Apa dah lama register. Tak? Ya. Zakat sama juga. Apa-apa yang melibatkan harta itu muamalat. Cuma dalam ibadat, dalam munakahat, nak nikah, kena ada mas kahwin. Betul tak? Ramai orang tak kahwin hari ni pasal tak boleh nak bayar mas kahwin lah.
Orang minta sekali 20,000, 30,000. Tak nak dia belajar tinggi. Tak ada duit tak boleh kahwin. Muamalah tu. Ya tak? Dan of course lah jinayah. Curi kena potong tangan. Curi apa? Curi duit, curi ayam, curi lembu contohnya. Harta berlaku tu. Jadi apa-apa yang bersabit dengan harta sebenarnya itu muamalah. Cuma yang ada dalam fiqh-fiqh ni, dalam ibadat, dalam munakahah, dalam jinayah, dia panggil muamalah yang umum lah. Di mana kita tak belajar muamalah hak tu. Hak tu tuan-tuan belajar cuma dalam tajuk tu mungkin disentuh begitu, secara begitu saja. Yang kita nak belajar memang subjek khas lah, dia panggil fiqh muamalat. Ya. Which is fiqh muamalat ni dia satu bidang daripada bidang fiqh yang ada. Di samping ibadat, munakahat, jinayah dan qada, satu lagi dipanggil muamalat. Dan dia antara fiqh yang penting lah tuan-tuan. Sama juga, muamalat ni boleh kata majlis surah dia tak ada kuliah muamalat. Sebab tu mufti kita yang baru, boleh kata mufti kita ke? Boleh kot. Tapi bukan Selangor lah wilayah. Siapa mufti wilayah yang baru? Muda tu. Baik saya kot. Ya, Ustaz Ahmad Fawah Fadil lah. Anak almarhum atau Allah yarham Fadino. Fadino kenal semua kan? Anak dia tu Ustaz Ahmad Fawah tu, anak Fadino lah, arwah. Baru jadi mufti. Saya ingat bulan berapa tu hari? Anak lupa, bulan 5 kot. Di mana dia masa mula-mula naik mufti hari tu pun, dia ada menyuarakan, kata beliau, siapa-siapa ada ilmu tentang muamalat, mintalah mengajar di tempat-tempat awam, khusus di masjid dan surau. Sebab dia kata, di wilayah persetujuan ni, hanya 3% saja yang ada kuliah muamalat. Maknanya kalau ada 100 masjid, ada 3 masjid saja yang ada kuliah muamalat. Ya. Dan saya yakinlah tuan-tuan, di negeri-negeri lain pun sama juga. Tak berapa ada lah. Dah banyaklah faktornya tu. Nombor 1 sebab kita tak apa penting mana muamalat ni. Betul tak? Tak tahulah saya belajar. Ya. Kita baca, kita rujuk, kita lihat respons daripada beberapa perbincangan kajian yang dilakukan, katanya muamalat ni memang orang tak apa nak ni mana lah. Orang tak apa nak ni sangat, betul tak? Ya, kalau ibadat memang kita sungguhlah sikit, tapi kalau muamalat ni orang tak apa nak ni sangat. Ya. Itu salah satu faktor lah. Di mana kita kena betul kat tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat hak penting ibadat saja. Tuhan nak tengok semayang aja. Kalau semayang okey, pas lah tu. Tuhan nak tengok puasa saja. Kalau puasa okey, pas lah tu. Haji, zakat and so on. Hak ibadat lah. Tapi orang dengan bini pun kecek kasar. Betul tak? Munakahat fail. Okey ke macam tu? Tak okey? Ya. Ataupun jinayah. Qada. Nipu sana, nipu sini, kelentong sana, kelentong sini, betul tak? Hak patut tak keling, ya keling, contohnya. Tak boleh. Dan juga hak bersabit dengan muamalat yang kita nak belajar ni lah. Semayang bagus tapi pinjam duit orang tak bayar. Betul tak? Ramai begitu. Ya. Which tak boleh sama sekali. Dan Nabi SAW dalam Quran saya tak pastilah. Dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali Nabi mengutamakan soal-soal harta di samping soal-soal yang lain termasuk ibadat, munakahat, jinayah dan seumpamanya. Dan Nabi SAW tuan-tuan, kalau seseorang itu mati, dia tak tanya kawan ni semayang dia okey tak? Puasa dia okey tak? Ataupun dia dengan anak isteri dia okey tak? Penting belakang tu. Tapi Nabi tak tanya hak tu. Nabi tanya hal ala akhika dain. Adakah kawan kamu ini ada meninggalkan hutang? Itu je Nabi tanya. Dan ini hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, daripada Salamah bin Aqwa dan lain-lain. Di mana kalau orang tu mati, hak Nabi tanya so je, hutang. Kalau sahabat kata, kuat sangat. Jauh sikit ya. Kalau sahabat kata, la, tak ada hutang.
Maka apa yang Nabi buat? Shalla alaihi wa ashabuh. Nabi akan proceed dan Nabi akan solat jenazah bersama-sama sahabatnya, yakni ke atas jenazah itu. Tapi bila Nabi tanya pula jenazah lain lah, Nabi tanya, hal ala akhika dain, adakah member atau sahabat kamu ni mati ni ada tinggal hutang ke tak? Maka sahabat lain pun jawab, na'am ya Rasulullah. Ya, dia mati ada hutang. Maka Nabi akan tanya lagi, hal taraka mimmal, dia ada tinggal harta tak? Sahabat kata, na'am, ya, dia ada harta. Maksudnya dia memanglah ada hutang, tapi hutang ni boleh diselesaikan sebab dia ada harta lah yang boleh kita bayar hutang dia tu. Maka apa jawab sahabat ni? Sahabat ni kata, shalla alaihi wa ashabuh. Sama juga macam awak tadi, Nabi akan ke hadapan dan Nabi akan solat ke atas jenazah itu bersama-sama dengan sahabatnya. Ya. Okey, first case, second case, third case pula. Sama juga. Ada jenazah lain, Nabi tanya, hal ala akhika dain, adakah sahabat kamu ini ada hutang? Maka mereka akan jawab, na'am, ya. Hak mana ada hutang lah, dia kata ya. Dan Nabi tanya lagi, hal taraka mimmal, dia ada tinggal harta tak? Dia mana jawab, la. Tahu kan? Na'am, la. Na'am tu mana ya. Belajarlah bahasa Arab sikit. Ya. La tu mana tak lah. Tidak. Mana dia tak ada harta, wahai Rasulullah. Maka apa kata periwayat ni? Dia pun ni kata, qala Rasulullah, Nabi akan berkata, sallu ala sahibikum, kamu sajalah yang solat ke atas sahabat kamu ini. Apa maksudnya? Nabi tidak solat ke atas orang yang mati dalam keadaan dia meninggalkan hutang yang tidak boleh diselesaikan. Jadi kita sebenarnya personally, hak kita kena bimbang, yalah semayang kena bimbang juga. Hak mana hak kita tinggal tu qada lah. Ya tak? Mana tahu. Tapi ada masalah juga. 30 tahun tak semayang. Baru nak taubat. Alah, masalah ni kalau jawab ni macam mana nak jawab? Apa payah nak jawab tuan ni? Kan kalau kata kena qada belaka kan, siang pula ke dia. Kalau kata tak payah qada kan, orang kata kita Wahabi pula. Wahabi tu tak qada tu. Payah kan? Ya. Jadi ibadat penting lah. Begitu juga dengan munakahat, jinayah. Tapi muamalat juga penting. Sebab tu Nabi tanya. Dan dalam hadis-hadis yang lain, banyak Nabi beri penekanan. Antara yang Nabi kata, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqta anhu. Hadis tu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi dalam oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kata nyawa seseorang itu akan tergantung-gantung. Tergantung-gantung ni ulama bagi beberapa pentafsiran lah. Pertama katanya roh dia tidak naik ke langit menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab roh orang ni tuan-tuan, bila dia mati dia akan naik ke langit menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis-hadis yang sahih dalam bab ni. Dia bawa satu persatu sampai langit ke-7. Kemudian kalau dia orang yang baik, dia akan dikembalikan pula ke dalam baik kau jahat dia akan dikembalikan pula lah. Mati sampai tanah sekejap aja, takkan sampai naik ke 7 kot. Ini benda gaib. Tapi hadis yang sahih antara dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah dan lain-lain, Nabi kata bila orang tu mati dia akan dibawa oleh malaikat naik ke atas. Kalau dia mayat yang baik, malaikat puji and so on. Tuan-tuan belajar akidah lah. Kemudian akan dikembalikan ke jasadnya. Pasal nak masuk barzakh tu. Ya tak? Ya. Baik. Ada pula kata tergantung-gantung di sini maksudnya tidak dimaafkan, tidak diampunkan Allah. Macam-macam teori lah. Ala kulli hal Nabi kata nyawa seorang muslim itu tergantung-gantung. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Kalau dia ada hutang, sampailah hutangnya itu diselesaikan.
Saya personally tuan-tuan, saya takut juga. Saya ada tinggal semayang, saya ada tinggal puasa, saya ada tak buat tu, tak buat ni. Tapi dengan sebab saya belajar muamalat, jadi rasa takut hutang dengan orang pula. Ya tak? Pasal banyak hadis. Nabi kata nyawa seorang itu tergantung-gantung jika dia ada hutang, hinggalah hutang itu diselesaikan. Risau juga kan? Nanti kan Nabi kata lagi, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi, bukan Abdullah, hadis Amr bin Al-As, bapa dia, tadi anak dia. Hadis Ibnu Umar dan lain-lain, di mana Nabi kata yughfar li syahid kulla syai'in illa dain. Diampunkan dosa orang yang syahid mati dalam peperangan tu, clear. Nabi kata illa dain, melainkan hutang. Kalau dia ada tinggalkan hutang, Nabi kata tak selesai juga. Ya. Wa qala Jibril li anifan. Ini yang diberitahu oleh Jibril kepadaku sebentar tadi. Dah banyak lagi lah hadis-hadis yang lain. Ala kulli hal, harta memang diberi penekanan dalam Islam kerana kepentingan. Dan dia juga boleh menjadi sumber pahala dan dosa kepada kita. Tuan-tuan tak ada duit ataupun dapat duit haram, tuan-tuan tak boleh buat ibadah. Nak derma duit haram tak boleh. Ya tak? Di samping kita dipertanggungjawabkan. Jadi harta ni dia benda hak utama lah. Harta dalam Quran, menurut kajian ulama-ulama kita, pakar-pakar kita, muamalah lah khususnya, dia kata Allah Ta'ala sebut perkataan harta dalam Quran lebih daripada 80 kali, 86 tak silap saya. 86 lah. Warada kalimatul Quran, kalimatul mal fil Quran sita wa samanuna marrah. Ya. Disebut perkataan harta dalam Quran ni 86 kali. Mana banyaklah. Menunjukkan kepada kepentingannya. Dan kita nak tengoklah tuan. Sebab itu memanglah banyaklah urusan muamalah yang kita buat. Tapi nombor satu hutang. Jadi kena cek balik lah. Orang hari ni banyak hutang kan. Dia hutang ni dia ada dua. Satu hutang dengan institusi kewangan yang berjadual dan berinsurans. Tu tak ada masalah lah. Awak buat apa? Rumah contohnya. Rumah biasa dia cover insurans. Tapi nak tengok jugalah insurans kadang dia cover dua jenis. Satu dia cover keseluruhan tempoh pinjaman atau pembiayaan. Awak buat untuk 30 tahun dia cover. Tapi ada juga yang dia cover certain period saja. Dia buat untuk 30 tahun hutang, tapi insurans cover 10 tahun saja. Ada juga begitu. Ya. Jadi nak tengoklah. Di mana kalau yang di cover insurans ni tak ada masalah lah. Biasanya hutang rumah ada insurans. Konvensional dengan takaful tu lain ya. Ini cerita umum. Insurans tu mana ada pelindungan lah. Okey, pinjaman peribadi ataupun pembiayaan peribadi, personal financing. Ya. Kalau Islamik lah. Kalau konvensional, personal loan. Ya. Kalau Islamik, personal financing, pembiayaan peribadi. Kalau konvensional, dia panggil personal loan, pinjaman peribadi. Tahu kan konvensional Islamik kan? Islamik ni makna bank-bank Islam lah, macam bank Islam, bank rakyat, ataupun mana-mana bank yang ada Islamik lah. Kalau Maybank dia ada Maybank Islamik, kalau CIMB dia ada CIMB Islamik. Itu dia panggil pembiayaan peribadi lah. Kalau bukan Islamik ni konvensional, biasa dia tak ada Islamik lah, itu kita panggil pinjaman peribadi. Kalau pinjaman peribadi atau pembiayaan peribadi, konvensional ke Islamik ke, biasa dia ada insurans lah, dia ada pelindungan. Ya, lagi kereta. Kereta ni dia unik sikit. Di mana kereta ni tuan-tuan dia tak ada insurans. Ya. Dia tak ada pelindungan lah, sama ada konvensional ataupun takaful, tak ada. Melainkan kalau tuan-tuan dia panggil ambil pelindungan yang ditawarkan oleh bank-bank tu lah. Contoh tuan-tuan buat dengan bank A. Dalam bank A ni dia ada tawarkan pelindungan. Mungkin ya. Dan setahu saya ada tapi tidak banyak lah. Which kata-kata kenderaan dia tak ada insurans. Apa maksudnya? Maksud kalau tuan-tuan mati,
kereta tu masih perlu dibayar. Ya, sebagaimana sebelum tu. Mana bulan-bulan tu kena bayar. Dah banyak kes tuan. Member tu mati, waris tak bayar. Kalau bini dia lah. Kalau anak-anak dia, anak dia lah. Lepas dia tak bayar, 3-4 bulan orang nak tarik. Bergaduh-gaduh ambil video, masuk dalam Facebook. Oh, bank zalim lah, apalah. Sabarlah sikit, bapak saya baru meninggal. Baru meninggal apalah, kalau sebulan meninggal, bank tak tarik lagi. Yang bank tarik ni bila cukup tempoh. Ya. 2 bulan 21 hari tak bayar, dia tarik ya. Memang itu bukan bank nak begitu. Memang akta yang dibuat oleh negara kita lah, akta haya pecih. Jadi tak boleh buat apa lah. Mati tak mati, bayar tetap kena bayar. Mereka masa awak buat pinjaman atau pembiayaan kereta dulu, ada ambil insurans. Tak apalah. Yalah, hak kita ambil insurans tu, insurans JPJ. Hak kemalangan-kemalangan tu, ini yang bersabit dengan kematian. Ini nak relate dengan hutang tadi. Azan lah, dah azan. Azan bunyi tadi. Oh, peringatan. Apa lagi? Malam ni mukadimah aja, buku tak baca lagi. Next kuliah baru kita baca buku. Apa yang ada? Perumahan, peribadi, kenderaan. Apa lagi pinjaman yang ada? Anak pun lupa. Ala kulli hal, tak kisahlah apa-apa fasiliti atau kemudahan yang kita buat dengan bank Islamik dengan konvensional ni kemudian ini nak cerita umum dulu. Apa-apa yang kita buat dengan bank, pastikan hutang kita tu boleh selesai bila kita mati nanti. Ya. Nampak? Di mana tak ada isu lah. Kita pun tak risau dah. Sebab risau juga tuan. Ada sahabat Nabi ni, dia mati. Nama dia Sa'ad bin Al-Atwal. Dalam Sunan Abi Daud, ada tinggallah beberapa dinar dan darham. Jadi, bila orang tu mati, nombor satu yang kita kena buat ialah, kena bayar hutang dia. Ialah lepas selesaikan perkebumian dia tu, yang kita kena cek nombor satu, hutang dia. Pok kita mati petang ni kan, ataupun tengah hari ni, kita dah uruskan dia apa gitu ini, dah kebumikan dia. Soalan number one ialah, bapak kita ni ada hutang tak? Faham tak? Bukan nak bicara kita ni nak buat tali apa hari ni. Okey. Nombor satu ialah hartanya. Dia ada hutang ke tidak? Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan tak buat tali, tak buat kedui arwah, dia tak kena azab. Tapi kalau ayah kita mati ada hutang, kena azab. Dan memang dalam fiqh pun tanggungjawab utama seseorang itu bila dia mati ialah waris dia kena semuk hutang dia ada ke tidak. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Faraid tak boleh nak bagi, mereka selesaikan hutang dulu. Dan mesti diselesaikan awal lah. Pasal ada member ni mati, dia ada tinggal beberapa dinar dan darham. Nabi kata bayar hutang dia. Bayar. Ada 1 dinar kita tak selesai. Jadi adik-beradik dia nama Sa'ad Atwal. Mati adik-beradik dia. Wahai Rasulullah, ada 1 dinar lagi. Di mana ada seorang lagi tak bayar hutang. Kalau aku bagi 1 dinar ni pada orang yang berhutang ni, anak bini dia tak ada. Faraid tak ada. Jadi aku nak bayar hutang dia ke, aku nak bagi anak bini dia. Tuan-tuan tak apalah, harta banyak. Ya tak? Kalau bayar hutang pun tak lebih lagi. Ini adalah siang. Ada 1 dinar tuan. Anak bini dia tunggu ni. Mana Faraid suami aku ni? Azal lah. Jadi kita sambung sikit. Allah
Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب العالمين اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Okey, baik. Sama ni sikit lagi. Ada satu dina. Dia pun kata, Rasulullah, aku nak bagi kat siapa? Nak bagi yang utang tu ke atau nak bagi anak isteri dia? Nabi pun kata, addihi au iqdihi iyah. Kamu bayar atau selesaikan hutangnya. Dia pun bayar juga. Menyebabkan anak isteri dia 1 sen pun tak dapat. Lepas hutang telah diselesaikan, Nabi pun sebutlah kepada adik-beradik yang mati ni, nama Sa'ad bin Al-Atwal. Nabi kata, al-an baratta alaihi jildah. Nabi kata, sekarang kamu telah menyejukkan kulitnya. Apa maksud? Maksudnya sebelum ni dia diazab kerana hutang itu. Sekarang kulitnya telah sejuk, yakni dia sudah tidak diazab lagi. Ya. Jadi kita nak kena jaga-jagalah buat hutang ni. Dan kita tidak orang kata apa, sewenang-wenangnya lah. Pasal hutang ni hak orang dan dia mesti diselesaikan. Sebab kita pun ada kawan-kawan dan kita tahulah kes-kes ada di mana ramai juga orang kita ni kadang hutang tapi tak bayar. Betul tak? Jadi janganlah sekali-kali. Dan kalau orang tu mati, yang nombor satu yang kita kena selamat ialah hutangnya. Kok masih hidup ni dia cara mana hutang dia? Ya tak? Jadi kita waris ni kena semok tengoklah. Dan tak boleh buat main-main lah. Dan kalau ikut sebenar tuan-tuan, bila seseorang itu mati, duit dia, harta dia terus kena cease, stop. Tak boleh digunakan lagi. Pasal dia terus menjadi faraid. Ni, siapa orang mati pukul 8.20 lah ni. Puk dia mati 8.20, dia mati je, harta dia terus jadi faraid. Cuma belum dibahagikan saja lagi. Sebab tu tak boleh usik. Suami kita mati, betul tak? Duit lekong dia ada, nak bagi lambat lagi, nak tanah dulu, lepas tu nak tali dulu 7 hari, 10 hari, 14 hari, lepas tu baru nak bagi. Dalam masa tu yang pergi pakar duit bini suami dia dalam bank, which tak boleh. Bila seorang itu mati, duit dia dah kena stop, harta dah kena stop, tak boleh guna lagi. Mereka kalau dia tak ada harta yang lain lah, betul tak? Dan bini dia tak ada sumber lain, dia terpaksa guna lah. Tapi lepas masa bagi faraid nanti kena kira balik lah. Tapi kalau dia ada sumber yang lain, dia tak boleh guna dah duit suami dia. Pasal duit suami dia tu bukan duit suami dia seorang. Kadang dia masih ada mak bapak. Kadang dia masih ada adik-beradik. Contohnya, yang mana ada di kalangan pok-pok ni yang menanggung harta pusaka. Which is, setiap sen suami kita lepas dia menghembuskan nafas yang terakhir adalah milik pok-pok ni. Dan kita lihat dalam masyarakat kita, tuan, minta maaf cakap lah. Bab ni dia tak apa jaga sangat.
Kalau duk kira nak tali apa hari, apa bulan, tu je kira. Tapi bab faraid ni siapa kadang-kadang bergaduh adik-beradik pasal pok mati 5 tahun, tak bagi-bagi lagi. Dan kat tanah pok kita ada pokok kelapa, ada pokok mangga. Dia ingat pok kita tanam dulu ke? Kita ambil lah, pakat-pakat ambil lah. Tak boleh gitu. Dalam sebiji kelapa, masing-masing ada hak kat dalam. Dalam sebiji buah mangga, masing-masing ada hak dalam. Dan Islam tak pernah kita ambil hak orang lain, walaupun sedikit. Sebab tu harta pusaka kena bagi cepat. Tapi kena settle hutang dululah. Dan memang kita kena tengok. Sebab tu budaya kita alhamdulillah lah ada kok yang bagus, walaupun banyak kok tak bagus pun dalam bab kematian ni. Which is sebelum bapak kita diusung pergi ke kuburan, akan adalah wakil tanya atau beritahu, bapak saya ni kalau ada hutang minta maklum ya. Tapi ada juga okey ayat gitu. Lepas pada tu orang jumpa cakap, ayah awak ada hutang dengan saya 2,000 ni. Oh iya ke? Nantilah kita ni dah lah tak bayar-bayar apa sudah. Dah orang personal mengadu dengan saya. Ya. Which is tak boleh lah begitu. Dan kita pun kalau orang tu mati, kalau dia ada hutang dan kadang kita tidak halalkan, kita kena count forward, datang ke depan bagi tahu. Kita tak boleh dia ni apa kan? Melainkan kalau kita halal, okey halal lah. Okey. Tapi kalau kita tidak halal, member pun tak bayar atau belum lagi diselesaikan, dia ansuran ke apa. Jadi kita kena ke hadapan beritahu waris-waris ya ada, supaya benda ni diselesaikan lah. Ya. InsyaAllah ta'ala. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Biasa tempat lain muamalah banyak soalan tuan. Ada nak tanya tak? Ada soalan apa-apa? Tak ada? Okey, next nanti kita akan baca nota kita. Di mana nota kita ni sebenarnya 168 muka surat. Dia ada 2 segmen lah. Satu segmen pendahuluan kepada muamalah. Kita akan belajar definisi muamalah, hukum muamalah, adab muamalah, sumber muamalah. Dan ujung sekali kita belajar tentang perbankan Islam. Pasal hari ni pun banyak orang tak faham perbankan Islam. Saya 2-3 minggu ni duk bergaduh dengan anti bank Islam aja. Ya. Tak apalah, masing-masing boleh ada pendapat masing-masing. Tapi tak boleh lah melampau sampai kata bank Islam ni lebih teruk daripada Yahudi lagi, menipu. Ya tak? Ada yang kata begitu, ramai aja. Kita ada grup yang panggil anti bank. Dan bukan anti bank saja, dia ada anti bank Islam, dia ada anti bank. Dan ini sebenarnya dia berkait dengan teori konspirasi lah. Dia kata Yahudi lah. Ya. Jadi satu pendahuluan, satu lagi akad-akad lah. Kita akan belajar akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pinjam meminjam, dan banyak lagi lah termasuk akad ni kebajikan. Kita buat khairat. Awak buat khairat kan? Jadi butir-butir lah khairat tu kena tengok juga. Kadang-kadang bukan kata tidak menepati syariah, tapi tidak menepati ruh syariah. Bukan kata haram, tidak. Contoh, okeylah, perkebumian 500. Apa lagi? Kapal 500. Semai hajat 1,000. Semai hajat. Semai jenazah 500. Boleh masuk jenazah 500 situ. Ya tak? Tali arwah 1,000. Masuk semua situ. Ya. Dia kena tengok jugalah. Kadang-kadang bukan menyalahi syarak. Tapi kalau nak buat khairat, buat betul-betul ikut syarak dan ruh syarak, prinsip syarak tu. Ya. Dah kena orang kata, sebab kita masalah kita tak ada yang selia khairat ni. Masing-masing atas, masing-masing. Masjid ni buat cara dia, surah ni buat cara dia. Jadi kadang-kadang saya tengok dia tak apa kena lah. Ya. Nampak? Jadi kita akan bincanglah benda-benda macam tu. Ala kuliah kita belajar pendahuluan dulu. Bagi faham dulu muamalat ni apa, sumber dia apa. Dia ada sumber yang disepakati, dia ada yang tidak disepakati. Hukum pun sama juga. Ada hukum muamalat yang kita tak boleh lawan. Tapi ada hukum muamalat yang kita boleh untuk tidak bersetuju. Boleh. Dia panggil qat'i dan zonni lah. Jadi yang tak boleh kita lawan tak boleh lah. Tapi kalau yang melibatkan hukum-hukum yang diperselisihkan, boleh saja untuk kita bertolak ansur sesama kita, dan menghormati antara satu dengan yang lain. Ya. Begitulah cerita dia. Mudah-mudahan kita dapatlah sikit sebanyak manfaat pada malam ni. Dan kita sambunglah pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lukul hazard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.